14,000 kes buli secara purata dilaporkan berlaku di sekolah setiap tahun dengan 8.6% mangsa berusia 13 hingga 17. Menurutnya, satu laporan polis oleh mangsa diterima berkaitan kejadian itu. Dia dipukul gara-gara gurauan untuk membelanja ayam goreng. 3 suspek berkenaan berang kerana menganggap mangsa cuba mempermainkan mereka. Isu buli merupakan salah satu masalah sosial yang semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar di sekolah. Buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti buli fizikal, buli verbal, buli emosi dan juga buli cyber. Perbuatan ini bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa dari segi fizikal, malah turut menjejaskan kesihatan mental, emosi serta prestasi akademik mereka. Oleh itu, isu buli perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak, termasuk pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan juga kondusif. Dalam konteks pendidikan di sekolah, isu buli menjadi cabaran besar kerana ia memberi kesan langsung terhadap suasana pembelajaran. Pelajar yang menjadi mangsa buli cenderung untuk berasa takut, tertekan dan juga hilang motivasi untuk hadir ke sekolah. Hal ini boleh menyebabkan penurunan prestasi akademik serta masalah kehadiran. Selain itu, budaya buli juga boleh mencerminkan kelemahan dalam pengurusan disiplin dan sistem sokongan di sekolah. Kurangnya kesedaran tentang kesan buli, sikap yang tidak peka dalam kalangan pelajar serta penguatkuasaan peraturan yang tidak konsisten turut menyumbang kepada berlakunya masalah isu buli. Menurut data statistik berdasarkan laporan terkini setakat laporan Februari 2026, Malaysia mencatatkan peningkatan kes buli di sekolah dengan 2,889 kes salah laku yang direkodkan. Daripada jumlah itu, 740 kes berlaku di sekolah rendah dan 2,149 kes di sekolah menengah. Sebagai langkah pencegahan, Akta Kanun Kesiasaan Pindaan 2025 telah dikuatkuasakan dengan hukuman lebih berat bagi menangani isu ini. Berdasarkan kajian lepas daripada NANSIL 2001, buli di sekolah biasanya didefinisikan sebagai tingkah laku agresif yang sengaja, berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kuasa. Hal ini disokong oleh tinjauan literatur daripada Ahmad 2022 yang merumuskan buli sekolah meliputi fizikal, verbal, sosial, psikologi, seksual dan cyber dengan pelbagai faktor risiko individu, rakan sebaya dan ibu bapa. Manakala dalam tinjauan global, buli verbal seperti ejek dan ugut dilaporkan paling kerap, diikuti fizikal seperti pukul dan tolak dan bentuk tidak langsung seperti mengasingkan atau sebar kabar angin. Daripada kajian nasional di Malaysia mendapati 79.1% pelajar menengah terlibat dalam buli sama ada sebagai pelaku, mangsa atau buli victim. Dalam sampel Malaysia itu, tekanan psikologi, masa media sosial hujung minggu, kerap bergaduh dengan rakan dan ponteng kelas berkait kuat dengan penlibatan buli. Manakala satu kajian kes remaja lelaki 20 tahun yang dibuli sejak sekolah rendah hingga universiti daripada Khamat 2021 menunjukkan bahawasanya remaja lelaki tersebut mengalami PTSD tahap teruk dengan T-score lebih 75 dengan mimpi buruk, flashback, kebimbangan melampau, disosiasi dan idea membunuh diri. Juga beliau menunjukkan pengasingan sosial, kemarahan dan fikiran untuk membalas dendam. Terdapat beberapa faktor berlakunya kes buli di sekolah. Yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya, di mana pelajar cenderung mengikut tingkah laku kumpulan bagi mendapatkan penerimaan sosial. Selain itu, kurangnya didikan nilai murni seperti nilai empati, hormat dan toleransi juga menyumbang kepada kecenderungan membuli. Seterusnya adalah faktor keluarga, di mana apabila pelajar dibesarkan dalam persekitaran yang kurang kasih sayang dan mempunyai konflik rumah tangga atau pengawasan yang lemah daripada rumah. Di samping itu, terdapat juga pelajar yang membuli untuk menunjukkan kuasa, dominasi atau menarik perhatian rakan-rakan yang lain.
Dan akhir sekali, pengaruh media sosial tanpa kawalan turut memburukkan keadaan apabila wujudnya buli cyber yang sukar dikesan dan boleh berlaku secara berterusan. Tambahan pula, pendedahan kepada kandungan ganas atau negatif juga boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar ke arah perlakuan buli. Antara cabaran utama dalam menangani isu buli ialah banyak kes tidak dilaporkan kerana mangsa berasa takut, malu dan bimbang akan dibalas oleh pembuli. Selain itu, kurangnya kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kesan serius buli menyebabkan sesetengah perbuatan buli dianggap sebagai gurauan biasa. Kurangnya kerjasama antara ibu bapa dan pihak sekolah serta sikap sambil lewa sesetengah pihak turut menyukarkan usaha pencegahan. Pemantauan yang terhad di kawasan tertentu seperti tandas, koridor dan kawasan terpencil sekolah memberi peluang kepada pembuli untuk bertindak tanpa dikesan. Di samping itu, beban tugas guru yang tinggi menghadkan pemantauan terhadap pelajar, manakala kes buli cyber pula sukar dikesan kerana sering berlaku di luar waktu dan kawasan sekolah. Isu buli memberi implikasi negatif yang serius kepada mangsa pembuli dan juga keseluruhan persekitaran sekolah. Mangsa buli berisiko mengalami tekanan emosi, kemurungan, trauma serta kehilangan keyakinan diri. Dalam kes yang lebih serius, mangsa boleh mengalami masalah kesihatan mental yang berpanjangan serta hilang minat untuk belajar. Bagi pembuli pula, tingkah laku agresif yang tidak dikawal boleh berterusan hingga dewasa dan membawa kepada masalah disiplin yang lebih berat seperti jenayah. Dari sudut persekitaran sekolah, kejadian buli mewujudkan suasana yang tidak selamat, menjejaskan keharmonian dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung, ini juga boleh merosakkan imej sekolah serta menjejaskan kesihatan warga sekolah secara keseluruhan. Kesimpulannya, isu buli merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara bersama oleh semua pihak. Langkah pencegahan seperti program kesedaran, penguatkuasaan disiplin dan juga sokongan emosi perlu diperkukuhkan. Tambahan pula, pengesanan awal gejala trauma dan rujukan kepada kaunselor dan juga psikologi penting untuk mengelakkan masalah lanjut seperti penyalahgunaan bahan atau cubaan bunuh diri. Dengan kerjasama semua pihak, persekitaran sekolah yang selamat dan harmoni dapat diwujudkan.